Nyalang? Siapa Nyalang tu? Hai Di, kita orang kawan baru di ruang chat tu. Tapi sebenarnya kawan lama keluar. Si perlu kita cari siapa ramai. Sekadar di situ mau nyampaikan apa yang kadang-kadang si pandai untuk cakapkan kita. Harap Di sudi berkawan kat situ dengan kami. Nyalang. Siapanya? Di, Zal. lama kau sampai? Bojak. Zal? Ah. Maaflah pasal Marek. Di, aku bukannya apa. Aku... Zal, bukan macam ya Zal. Kau betul faham aku Jabba Zal. Lagipun nenekku dah banyak kali mesan aku ibu sesekali bercerita hal keluarga dengan sesiapa pun. Bapakku pun mesan dia juga Bazal. Jadi selepas nenekku sakit, bapakku kerja jauh nun, Jakarta. Sebab aku merasakan hal tu dengan orang Zal. Yalah aku semua kongsi. Aku faham. Zal, kau malah nak manas je. Aku tak. Kau berdapat tak? Di, aku hormat keputusan kau. Tapi bila aku dah tahu apa sebenarnya masalah kau, aku siapa nak duduk diam. Aku terpaksa nolong kau juga. Aku akan nolong kau sedaya mampu aku. Faham si? Yong, kita tengah cari apa depannya? Aku tengah cari ayam. Aku nak makan ayam goreng ni. Liong, saya ada ayam depan kedai tu. Mun mau makan, jom. Maksud kita nak pergi sini? Aku nak pergi makan ni. Kami ikutlah. Bukan. Aku nak pergi beli barang sekejap. Kami pun mau ikut. Aku nak pergi tandas. Kami ikut je lah. Jom bolehlah kami ikut. Pernahkah engkau sejenak mengingat aku? Jumlah Liong cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Buka tempat. Cepat. Buka tempat. Satu. Jadi, Minta payung. Sambung lagi. Cepat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Buka tempat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Buka tempat. Satu. Amy, angkat lagi kayu ya. Ada 30 lagi kali lagi. Pakcik, kami silakan terkepak tu, Pakcik. Amy, mohon kau si angkat, semua kawan-kawan kau ngira semula. Pak Di! Emi, cepat sikit Emi, panas tu. Hai, Mi. Penat ni. Cepat, Amy, Cepatlah. Sikit lagi je. Cepat angkat ni. Okey, cikgu.
Demi Leong kami bola haigo. Okey. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Dalam. Cepatlah. Dan. Memang weh. Aku jangan di rumah saya dah. Palu kamu gila tak dah? Ada nemiak projek lain kita. Siapa pada aku? Siapa lagi? Musisi Rizal ya. Anak kau ninggalin smart ya. Pal. Apa yang kau lain kau? Yang kacau kau kan? Bukan yang aku. Yang kita orang semua tu. Semua. Tolong si faham. Dah lah. Dan. Kejap. Faham lagi tak? Apa hal tu? Mana? Nam berat juga latihan Pakcik Bujang tu. Ni baru asal senam manja. Pakcik Bujang kata, lepas ni macam-macam lagi. Kita orang tangan sikit Apa-apa latihan yang diberi oleh Pakcik Bujang adalah untuk menguatkan fizikal kita dan juga mental. Tolong tu lembek lah. Cuba dengan aku. Lagi okey kan? Pastor Walita. Kau ni Di, kejap lah. Cepat. Aku dah hal. Siapa? Kami gerak sekali juga. Jom, boleh sama? Okey. Di, mana ada apa-apa, libur aku Okey? Minum Bujang. Terima kasih, Som. Apa cerita ni biak kata? Bagus juga. Tapi belum boleh gila lah. Banyak kerja aku kena molah. Mentuk sidaknya ya. Tapi aku rasa sidaknya semua boleh. Harap-harap macam biarlah Bujang. Bak kata arwah Ismat dulu. Bujang nang je masalah kerja macam biar. Mesti sampai ke habis barunya puas hati. Aku kuat semangat macam tu pun pasal arwah ya juga. Nyalah dulu tulang belakang kami orang. Bujang. Aku ada hal nak madah dengan kau sikit tu. Apa halnya? Mun kau nak datang situ, si Bojak selalu gila. Ya, enggak aku mesan kau. Kita dua bukan ada molah apa-apa pun. Duduk di luar tu aja. Kena? Ada orang anak kau kah? Manas dengan kau kah?
disuapkan, ah? Okay. Diana, macam ni dengan latihan petang tadi, baguskah? Okey, Nek. Nang best. Bagus lagi ya. Dulu awak Ismat ya baik benar dengan bapak kita. Bapak kita ada telefon. Ada, Nek. Nya Mada, nya suka di ngekot tempat perahu tu. Benar. Bapak kita di sini kini tu. Masih di Jakarta kah? Bapak ke Jogja ni tu, Nek. Tadi bapak ada mesan. Nya Mada, nenek ibu lupa makan ubat. Dan sikit lagi, nya si suruh nenek pula kerja berat. Dia di pola. Siapa? Cucu nenek tu kan ada. Perempuannya nang kuat hatinya. Suka berahsia, si bermaknanya takut. Tetapi nya teragak-agak menyusun perancangan dengan baik. Aku kagum dengan kau, Di. Hello, Dom. Belum tidur lagi kah? CD. Siapa kau simpan lah? Okey? Okey, bye. Bang. Mana pula kita hari tu, bang? Kan dia tak nak miak ke, bang? Nak biar kejap badan. Apa nak dibingung kau? Tak. Nak miak tu sebenarnya badan. Nang mana? Ya, nang mana? Dia nak miak semua dan. Apa yang perlu nak dibingung kau? Munanya nak angkat 10 orang pun dalam pasukan ya. Apa yang nak perlu dibingung? Kenapa? Kau takut? Bukan. Rizal tu. Kan dah si tahu nya anak orang ninggal Ismat. Darah daging orang ninggal Ismat lagi ya. Orang ninggal Ismat tu nang Raja Laut. Kita lagi dolok siapa ngalahnya. Itu Rizal dah mula kumpulan nyempun. Pasal lagi munya ngalah kita nak macam ni. Apa? Kau ingat aku si kuat? Kau ingat si Rizal lah boleh ngalahkan aku kah? Hei, Mael tu. Abang kau. Aku madah ajak, bah. Sengaja, bah. Aduh, aku kenal dengan Mas ya. Kenal aku. Ayo, apa balik? Apa dah? Tapi kau ibu dengan Mas ah. Tidak kepada. Aku ni kita. Cik. Hai, Rizal. Mau balik dong? Apa khabar? Bagus. Ya, Wafiat. Cik. Yaman pernah cerita dulu yang korang nak buat kumpulan pendayung ni kan? Bagus tu dah. Yalah, dulu pakcik dan arwah pernah cakap pasal ni. Yalah, pasal anak-anak. Terima kasih, Cik. Lagipun sebenarnya yang banyak murid semangat dengan kami, Yaman. Man, si Man. Bang, ibu digalak gila permainan nak sia-sia ya. Mainan mengarut dari dulu ya. Sibo dibesar-besarkan gila.
Anak kampung. Cik, ambil balik dulu ah. Rizal tak perlu ucap hati Siap Pak Cik. Ambil dulu lah. Bye. Papa kelak ke mana kau? Jaga kau, Cik. Salam. Siapa tadi? Zal. Aku nak minta maaf Zal pasal Mam tadi lah. Patutlah Yaman beri-hari nak belajar kita hanya minta maaf pasal Mam tadi. Sedar. Aku mbak tak makan tu ikhlas. 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 Ayong kau jangan apa-apa lagi dah kenyang Tengok ni. Okey, jom. Cik, jom. Jap. Aku lupa nak padah, Cik. Aku ada sikit nama yang aku nak beri untuk kumpulan kita. Apa namanya? Si Pengayuh Nyalang. Si Pengayuh Nyalang? Macam ni? Kami suka. Jelas. Nyalang tu bulung ke nyalang kah? Leong, okey, untuk pengetahuan semua, Nyalang tu bermaksud celik dan berfikiran luas. Macam kita semua, celik, berfikiran luas dan maju ke hadapan. Zal, aku suka nama ya. Bukan nama ya aja. Maksudnya positif ya. Suka aku. Bijak tak Rizal? Kami suka. Si Pengayuh Nyalang. Kami pun suka. Pengayuh Nyalang. Lambat dari kau, jom. Kita senyum-senyum tersengih-sengih je tu. Apa hal? Untuk kena sidang. Tapi ibu pada dengan siapa-siapa? Rahsia? Aku mau luahkan tapi aku tak mau luahkan ke siapa? Kita tahu kami siapa nak. Kami lah penyimpan rahsia yang paling bagus kat situ. Janji ya? Janji. Okey. Apalah? Cerita. Dalam beberapa hari tu nak, aku dapat email. Email dari Nyalang. Aku tahu lah. Aku tahu siapa Nyalang ya. Apa yang istimewa gila pasal mesej Nyalang lah yang kita suka gila? Tahu lah dom. Kata-katanya nang seronok, nya selalu beri aku semangat. Tapi aku nang suka lah dom. Aku nang suka. Jadi kita tahu siapa Nyalang lah. Tahu. Siapa? Rizal. Aku sesangka lah dom yang Nyalang Rizal. Aku nang sukanya dari sekolah lagi. Aku nang sesangka dom. Dom. Kenapa kau kat sini seorang je? Sudah apa? Kau nangis kah? Sudah. Okey. Buat apa kau duduk kat sini seorang je? Sudah. Leong, malam tu kita mau ikut kami pergi bandar. Abang Bob ada jemputan malam tu. Boleh. Aku mau. Pukul 8 ya, jemputan Pulau Ges tu. Pukul 8. Aku nak balik dululah. Aku nak makan, mandi, makan lagi. Kau Pukul 8 kan?
Jumpa nanti. Dom, kalau kau nemen tu pasal perempuan, payahlah. Kita akan muda lagi kan? Oh. Aku nak balik dulu. Jumpa jam 8. 8 kan? 8. Okey, bye.